Pernah tak korang perasan yang dulu ada MPV praktikal, jimat minyak, harga spare part yang murah, tetapi sekarang dah makin lenyap? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 MPV yang hilang di Malaysia namun ianya tetap terbaik serta ramai lagi yang masih memilikinya pada hari ini. Antara MPV yang dilistkan dalam video ini bukannya keluaran tahun 90-an tetapi ianya keluaran tahun 2000, sekitar tahun 2009 ke atas. Jentera-jentera ini hilang disebabkan oleh peredaran zaman. Antara faktor utama yang menyebabkan jentera ini pudar di mata rakyat Malaysia disebabkan oleh faktor body yang tidak menepati cita rasa zaman sekarang, harga yang boleh dibandingkan dengan MPV terbaru pada hari ini, dan banyak pencabar yang lebih baik serta teknologi yang lebih moden. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat MPV apakah yang hilang di mata rakyat Malaysia pada hari ini. Pertama, Honda Stream. MPV daripada Honda ini mula diperkenalkan pada tahun 2000 sehinggalah tahun 2004. Sepanjang pengeluaran Honda Stream ini terdapat dua generasi yang diperkenalkan. Platform Stream ini dibina sebagai sebuah MPV yang lebih sportif serta fun to drive berbanding MPV biasa yang ada pada ketika itu. Ramai pemiliknya pada masa itu puji Honda Stream ini disebabkan oleh bahawa tak rasa macam sebuah kereta MPV tetapi sebaliknya rasa sebagai sebuah kereta sedang. Hal ini disebabkan cuma dua benda sahaja yang orang suka pada Honda Stream pada ketika itu, disebabkan oleh handling yang lebih lincah serta lebih stabil. Walau bagaimanapun, platform Stream ini berakhir pada generasi kedua sekitar tahun 2014, iaitu penghujung tahun 2014. Seterusnya platform ini tidak pun disambung kembali. Sebaliknya ianya digantikan dengan Honda Jig tetapi untuk beberapa pasaran dunia sahaja. Saya percaya ramai yang beli Honda Stream ini pada ketika itu kebanyakannya mereka dah menggunakan jenama Honda ini, terutama sekali Honda CV. Bila dah berkahwin serta berkeluarga nak ada sebuah MPV tetapi ada ciri-ciri performa sedikit, mereka akan pilih Honda Stream ini. Sepanjang Honda Stream ini diperkenalkan terdapat dua varian enjin yang diperkenalkan pada bodinya, iaitu 1.7 liter dan 2.0 liter. Kalau tak silap saya, ini antara enjin yang sama dimasukkan pada Honda CV ES. Walau bagaimanapun sama seperti kereta-kereta lain juga, ianya tetap ada kelemahan juga. Antara kelemahan yang terdapat pada Honda Stream ini adalah ruang belakang ataupun ruang barisan ketiga agak sempit sedikit, tidak sesuai untuk orang dewasa, dan suspension agak terasa keras sedikit kalau nak dibandingkan MPV sama level dengannya. Harga pasaran terpakai untuk Honda Stream pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya pada harga RM20,000 sehinggalah harga RM30,000 bergantung pada tahun, varian serta modifikasi yang dilakukan pada kereta tersebut. Kedua, Toyota Wish. Toyota Wish merupakan satu-satunya pencabar pada Honda Stream pada masa itu. Toyota Wish ini mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah tahun 2017. Ada dua generasi sepanjang Honda Wish ini diperkenalkan. Jenama Wish ini hilang di mata rakyat Malaysia bukannya sebab tidak bagus. Semua kelebihan yang ada pada brand Toyota ini ada pada Toyota Wish ini. Antaranya fuel consumption yang rendah, keselesaan sebagai sebuah MPV, dan harga spare part yang murah serta senang untuk didapati. Saya boleh katakan Toyota Wish ini antara platform pertama daripada Toyota yang membina unit MPV dapat membuka mata rakyat Malaysia serta dunia, yang mana Toyota dapat membina MPV lebih selesa. Namun bila mana zaman berganti zaman, orang lebih memilih MPV yang tinggi untuk senang naik turun. Dan satu lagi, kenapa jenama ini hilang di mata rakyat Malaysia ataupun makin lenyap, disebabkan oleh orang jadi takut untuk beli unit second hand kerana banyak isu masalah CVT. Tambahan pula untuk generasi pertama, jika owner sebelum ini tak jaga maintenance dengan cantik, mungkin risiko terbesar untuk owner baru mengalami masalah. Harga pasaran second hand untuk Toyota Wish pada hari ini kita dah boleh dapati bawah daripada harga RM55,000 bergantung pada tahun serta kondisi. Personally, saya boleh katakan Toyota Wish ini antara MPV yang bagus tetapi mungkin ianya tidak relevan pada zaman sekarang. Ini kerana pada zaman ini orang
lebih memilih MPV yang ikut trend. Seterusnya, ketiga, Nissan Grand Livina. Ini antara MPV daripada Nissan yang harganya makin drop hari demi hari. Nissan Grand Livina ini mula diperkenalkan sekitar tahun 2007. Sepanjang pengeluaran Nissan Grand Livina ini terdapat dua jenis enjin yang diperkenalkan pada bodinya, iaitu 1.6 liter dan 1.8 liter. Antara kelebihan yang ada pada Nissan Grand Livina ini selain daripada comfort sebagai sebuah MPV rendah, ia antara MPV pada masa itu yang mana tidak menggunakan transmisi CVT. Sebaliknya, MPV yang sama level dengannya pada masa itu telah beralih kepada transmisi CVT. Mengenai transmisi yang ditawarkan untuk Nissan Grand Livina ini, untuk enjin 1.8 liter ianya menggunakan transmisi 4 speed automatik, manakala untuk enjin 1.6 liter pula ianya menggunakan transmisi 4 speed automatik dan 5 speed manual. Cukup senang jaga serta tahan lasar. Namun walaupun begitu, ia mula hilang di mata rakyat Malaysia disebabkan oleh peredaran zaman. Ada juga yang berpendapat mengenai MPV daripada Nissan ini tentang eksterior dan interior agak nampak klasik pada zaman ini. Ditambah pula ianya tidak banyak aksesori Jepun yang boleh digayakan. Harga pasaran terpakai untuk Nissan Grand Livina pada hari ini bermulanya daripada harga RM15,000 sehinggalah harga RM47,000 bergantung pada tahun serta kondisi. Siapa dekat sini pengguna Nissan Grand Livina ini? Cuba korang komen pengalaman korang, ataupun korang bercadang ingin memiliki Nissan Grand Livina ini. Keempat, Toyota Sinta. Model ini mula masuk pasaran negara kita pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2019. Ya, cuma 3 tahun sahaja pasaran Sinta ini masuk untuk pasaran negara kita. MPV kecil daripada Toyota ini masuk sepenuhnya untuk pasaran negara kita dengan unit import daripada Indonesia. Sepanjang 3 tahun Toyota Sinta ini berada di pasaran negara kita, cuma satu varian enjin sahaja yang diberikan, iaitu 1.5 liter. Semasa mula-mula ianya masuk untuk pasaran negara kita tempoh hari, ramai yang katakan Toyota Sinta ini adalah antara kereta yang agak pelik dengan bentuk bodi yang banyak bulat. Namun ada juga yang memilihnya pada masa itu disebabkan oleh fuel consumption yang rendah serta harga road tax yang murah. Walaupun tidak ramai disebabkan oleh tidak ada MPV sama seperti ini pada masa itu. Personally, saya boleh katakan Toyota Sinta ini bukannya tidak laku pada masa itu, tetapi mungkin ianya tidak kena dengan masa yang diperkenalkan. Sebab itulah kita jarang sangat nampak Toyota Sinta ini atas jalan pada ketika ini. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Honda Freed. Ini satu-satunya kereta yang import penuh dalam list ini. Mula masuk untuk pasaran negara kita pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2017. Freed antara MPV 7 tempat duduk, yang mana pencabar Honda Freed pada masa itu adalah Toyota Sinta dan Proton Ertiga. Honda Freed ini menggunakan enjin 1.5 liter. Kalau tak silap saya, enjin yang digunakan pada Honda Freed ini antara enjin yang dimasukkan pada Honda Jazz GE 1.5 liter first model. Masa mula-mula MPV kecil daripada Honda ini masuk untuk pasaran negara kita, ramai yang katakan untuk Honda Freed ini sebagai sebuah kereta yang tidak siap. Tapi ramai yang tolak Honda Freed ini bukannya sebab body. Untuk kelebihan memang banyak sebagai sebuah MPV kecil. Cuma dua perkara sahaja yang orang kurang berminat dengan Honda Freed ini pada ketika itu disebabkan oleh ruang belakang yang agak sempit, terutama sekali untuk barisan ketiga, sesuai untuk anak kecil sahaja. Alat ganti susah dapat, terutamanya bahagian body. Dan yang terakhir sekali yang menggagalkan jualan Honda Freed ini adalah harga yang dijual agak tinggi. Bukan untuk jualan pasaran negara kita, tetapi AP ataupun cukai untuk dapatkan Honda Freed ini. Disebabkan itulah unit used car lebih memilih MPV lain lagi. Tambahan pula untuk pasaran negara kita kurang permintaan sangat. Dari sinilah jenama Honda Freed ini mula hilang di mata rakyat Malaysia, walaupun ianya tetap ada tak ramai. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang 5 MPV yang hilang di mata rakyat Malaysia pada hari ini disebabkan oleh bukan ianya tidak bagus, tetapi trend semasa serta peredaran zaman. Orang sekarang lebih memilih MPV yang besar, tinggi, praktikal serta harga yang masuk akal. Alright guys, so itu adalah 5 MPV yang hilang di mata rakyat Malaysia pada hari ini.
Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya.